Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Okay guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. So, selamat kita dah dengan main game ni. Kita akan main game Supermarket Simulator. So, ni nama shop aku Starlight Shop sebab saja. Okay, dan aku ni bila kan coklat dia ada late sikit coklat ni. Sebab coklat bila beli coklat kan dia macam late. So kita tak boleh beli coklat. Kita kena guna ambil gambar kasar-kasar ni. Okay, so dah tak boleh kena. Tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Apa lah ni? Tu nak tak mana? Aduh hai. Nak tak mana ni? Tak silap. Ambil telur. Barbar tapi tiba-tiba aku ni pelik sikit. Jadi aku dorang. Okay, korang hari ni korang puasa tak? Jangan kata kau tak puasa. Tak puasa tak dapat duit raya. Siapa yang tak dapat duit raya tu? Siapa yang tak dapat tu? Kesian. Kena puasa lah. Puasa wajib tu. Wajib. W-A-G-I-B. Wajib tu. What the heck? Astaghfirullah. Okay, so kita di situ Dora ni. So kita ambil barang kalau balik je siapa. Tak sini barangnya nak ambil ni letak dalam tu. Dalam ni lah. Aduh lah. Tak boleh letak bro. Dia ni boleh letak kat dalam. Baik Dora lah men. Sukalah. Aduh. Dah lah. Nak kawan lah. Dia kena masuk dalam tu bro. Dora men. Sukalah. Ni kena selesai si ikan ni. Jawab. Kokok. Siapa boleh kokok banyak? Tak tahu lah. Macam kita. Korang pelik kan? Kalau korang mesti pelik. Kan kenapa? Buka kedai yang orang tak. Oh, lupa. Tak puasa. Orang English. Cepat Dora ni dah sampai. Lambatnya dah. Isi gemuk ni. Sabar boleh tak? Ni kan ambil barang yang tak guna lagi. Salah terbalik. Sana gemuk. Dora adik. Sibuk lah. Nak main pun tak senang. Okay. Good babies. So, aku dah. Okay, kita nak telur. Kat sini telurnya. So, kita letak. Oh, no. Yay. Kita kena letak situ sebab okay, dah hilang. Kita kena ambil 4 tu. Mana? Sekejap, mana? Oh, ni. Ni kena gunakan ni. Kita kena ambil warna 4 ni. 1, 2, 3, 4. Ini pula kena ambil yang 7 gemuk ni. Okay, kena ambil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Betul lah gemuk. Oh ya 7. 7 Olio gemuk. Sekejap. Dia apa tadi? Oh, dia tak ada ucap apa. Dia nak 7 gemuk bro. Kau tak
aku tak guna sih. Dia nampak. Allah Akbar. Kenapa tak tadi? Aku ingat 7. Mata aku tak nampak. Aku ingat 7. Man, bro. Aku sengit, bro. Gur bertepim. Asyik Fazin. Wait. Jap. Oh, kat sini aku tak nampak. Bapak cepat gila tu. Tempat kosong dia. Menai. Baik, kau tahu lagu ni? Sekejap, lagu ni. Awal Zubur Berahat. So, dengar. Menai. Salah. I'm an angel. Tell me what you mean by that. I'll take it all and I'll never get it back. I don't really care and I never will. That's the way I am. Such the bit. Oh, I don't really care and I never will. That's the way I am. No, I want to throw it away hard. I will like this. No, can you burn me? No, you hate me. Can you burn me? No, I want to throw it away scars. I don't like this. No, can you burn me? No. Apa lagi? Aku lebih besar sikit. Si Pak Hitam tu Susi. Kacau lah. Tak buat kerja dah sampai. Sabarlah, kambing. Ya Allah. Stres aku. Where deh? Continue, man. Weh, kena potong duit doh. Tak tahu kenapa. Oh, sebab bagi customer gemuk tu. Baru perasan. Weh, itu kat customer, man. Itu cancer. Bukan cancer kot. Okay, nak siap. Aku skip dulu sekejap. Okay, rasa aku tambah ini tempat sini sikit. Sorry kalau saya ingat sebab aku malas selesai. Sebab aku tambah sini sikit sebab kan nak bagi dia lama. Tambah ini lagi, tambah ni, tambah ni semua. So kita kena lagi gemuk ni pula. Aduh hai. Kan kau nak 6. Itu 2. Mana? Dah habis bro. Cepat gila man. Kejap. Dah habis kan? Wedih. Ini dah 1 je bro. Yang aduh hai. Dah kena beli yang baru. Memanglah botak. Memanglah. Astagfirullah. Okay, aku skip itu hari sebab tadi aku katakan sebab ada glitch. So kita kena beli baru lah. So kita nak tengok yang tinggal je. Okay, yang tinggalnya yang apa ini? Aku beli semua je. Itu saja. Aku malas nak tunggu, so aku tak nak tunggu. Open. Kamera tu bitawa. Cepat masuk cik. Sekejap, boleh buka dulu lah. Sebab kita kena beli aduh, si gemuk ni datang lagi tu. Kau nak 1 roti bakar. Okay, 1 roti bakar dah siap. Nasi Pak Hitam.
And then kita kena ambil yang soda turkok. Soda mana soda? Mana soda Pak? Dah siap. Dah pergi belah. Dapat berapa? RM9.34. Aku bayar ni mahal-mahal. Sebut lah iklan ni. Aku cakap dia nak sebut potong cakap dengan aku. Dia tak tahu lah. Balas aku layan. Okay. So aku nak beli yang tak tahu senipis ke tak. Aku pun tak tahu. Okay, cepatlah. Dora. Wih, hampir nak 12 bro. Store level 12. Kau ni Pak Hitam. Sibuk dah. Kau nak satu. Okay, ini sekejap. Lupa buka satu. Okay, dah pasal. Ya Allah. Okay, dah siap. Nah, kau ni Pak Hitam. Belah lah. Nak ah. Ini aku tak tahu cakap apa sebab dia tak penuh. Cepatlah, Cancer. Kau ni yang bekerja je lah. Sana boleh tak? Cepatlah. Ya Allah. Iklan ni sibuk lah. Bila aku gerak ke tak gerak sana kini ni. Saya ikut. Dora, kau tahu kena Lord. Lord namanya. Dia aku yang dua. InsyaAllah. Sibuk lah. Kau nak apa? 4. Ada 9. Kena beli kek pipes. 20. Dia dapat 186.26 sen. Okay. Cepatlah Dora. Okay, aku panggil si Pak Sepak. Apa tu? Air susu. Baju pun macam air susu kan? Air susu je lah. Menuju restoran level 11. So kita continue penuman tonight. Come on to be tower. Hampir sebelah. Cepatlah si gemuk ni. Si gemuk pula. Kau perempuan, aku nak lelaki. Ya Allah. Sibuklah iklan ni. Widih, berapa kosong. Jadi kau nak tu cik tu je ke cakap. Habis man. Dah kena beli baru. Ya. Kau nampak kan? Okay, jadi kita akan beli ni. Okay, ya. Sabar, aku tak ada suara waktu tu. Kenapa nak buka mic? Aku tambahkan besar sikit je. Sebab macam tak muat kan nak ada sini. Tak muat sangat. So tambahkan besar sikit lah. Ya Allah, ambil lah. Wih, aku nak ambil. Terlalu besar ni man. Biarlah. Kau nak apa? 13. Apa ni? Apa dah 13? Dah habis dah, man. Tak apalah. Aku malas. Tunggu. So, kita akan main dari... ini sampai ke depan. Okay, guys. Itu saja. Aku nak main game. Main game apa? Itu sahaja kita akan main game Supermarket Simulator. Nanti kalau ada masa lagi nak main game, boleh komen, boleh share, bagi ke semua orang. Jangan lupa subscribe dengan like. Kalau korang suka, korang like lah. Kalau tak suka, tak apa. Saya okay je. By the way,
kalau nak suruh akak main game apa, bagi tahu akak, nanti akak akan main. Okay, so itu saja. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mazharin Batin. Salam maaf korang, minta maaf korang. Nanti itu saja akak nak cakap. Selamat Hari Raya dengan selamat puas, dan jumpa lagi puasa nanti. Mana tahu tahun depan puasa hari Ramadan akan datang. Bye.